Video ini menerangkan proses pembelian dokumen tender atau sebut harga. Untuk melihat iklan tender atau sebut harga, klik pada menu tender dan sebut harga. Klik pada submenu senarai tawaran. Klik pada nombor rujukan tender atau sebut harga. Maklumat tender akan dipaparkan. Dokumen meja boleh dimuat turun. Jika ada taklimat tapak, pengguna perlu hadir ke taklimat tapak terlebih dahulu. Untuk membeli dokumen, klik butang beli dokumen dan buat pembayaran. Klik butang seterusnya untuk meneruskan proses. Pilih jenis pembayaran yang dikehendaki dan masukkan maklumat pembayaran secara terperinci. Klik butang seterusnya untuk meneruskan proses pembayaran. Untuk mencetak resit pembayaran, klik butang cetak resit dan cetak dokumen sebagai rujukan. Klik pada submenu dokumen yang dibeli untuk menyemak dokumen yang telah berjaya dibeli. Klik pada nombor rujukan tender atau sebut harga. Maklumat tender akan dipaparkan. Dokumen tender boleh dimuat turun. Terima kasih kerana menonton.